kita nak balik Dungun. So, sekarang kita tengah nak masukkan barang-barang dalam kereta. Halo guys. So sekarang kita on the way ke Dungun. So kali ni trip kita annual trip, family trip with ibu adik, wife. Kali ni tahun ni kita akan pergi ke Tasik Kenyir selama 3 hari 2 malam. So sekarang kita on the way ke Dungun dulu, kampungnya. Pemalam kat sana supaya esok pagi kita terus gerak ke Tasik Kenyir. Tak adalah jauh sangat dan tak penat sangat. Oh, jam. And sekarang kita dah masuk lebuh raya KL Karak. Waze kata dalam 5.30 sampai insyaAllah ke Dungun. Sekarang kita kejam masa. Sekarang pun dah jam. Hari Isnin cuti Wesak. Kejam masa sebab saya nak pergi ke pantai dia sebelum gelap. Gelap sana dalam 6.30 dah gelap kot. So rushing. Hopefully boleh sampai pukul 6 lah. No, 5.30. 5.30. Sebab we won't be berhenti for anything except for kita nak cari apa, croissant dekat Petronas mana? R&R Gambang kot. R&R Gambang. Itu croissant paling sedap, croissant sejuk yang paling sedap yang pernah aku jumpa. Croissant dia bulat. Yes, croissant dia macam bulat tu, lembut dan dia tak panas pun. So nanti kita tunjuk. Tu dah sampai lah R&R Gambang. Beli croissant dekat Petronas. Harap-harap ada. Kita dah sampai kat Petronas R&R Gambang. Marilah kita try sana. Harap-harap ada croissant. Murah tu, RM3.90. Tinggal 2 je. Kita makan dulu. Tu masalah kan. Tu pun kita dah beli berhabis. Sebab ada sikit kita berhabiskan je. Nak beli croissant tapi orangnya tak ada. Cepat lah. Orangnya. Orang nak cepat ni. Kan? Takut orang lain ambil. Nak almond. Dia besar tak? Jom. Kecil satu. Sekejap. Jeruk. Wow. So kita beli 2 croissant. I think you should panaskan sebenarnya. Croissant bulat. No, kita pernah panaskan ni. Tak sedap. Croissant bulat RM3.90 paling sedap. Yang ini Sardin puff. sardin puff. No, tak sedap ke? Tak sedap. Dia keras. Yang ni kena lah Sepatutnya panaskan. Yang ni lah tak. Sepatutnya dia crispy tapi dia macam dah mampat with each other. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sumpah sedap. Wah. Dah lama ya, berapa tahun? Bertahun-tahun. Jadi kanan kau. Specialnya this croissant sebab dia macam roti. Dia macam roti. So dia tak rasa pelik kalau sejuk. Kalau tak panaskan. Biasa kalau croissant lain dia kena panaskan baru dapat flaky lah, baru dalam dia lembut lah, bau tak liat lah. Ni tak liat langsung. So hanya dekat Petronas Gambang, menghala ke Pantai Timur. Dulu kan? Tak, ni je. Ni je ada? Ya. Tengok tu. Dah tarik. Sedap. Okay, so far perjalanan kita smooth. Harapnya balik nanti pun smooth lah. Sebab ni balik ni lebih kurang 3 jam perjalanan. Minyak dah tinggal lebih pada kurang pada separuh isteri drive. Gila.
Gila babeng tu kan. Bukan salah saya, salah kereta ni yang berat, banyak barang. Okay? Kau tekan laju, dah tahu berat. Tak sampai before gelap. Okay, that's my fault. Sekarang pukul 5.35. Tengok depan. Kita dah sampai Dogun. Husband nak pergi cari cendol, so kita bawa husband pergi cari cendol dia dulu. Cendol Dogun. Kita try lagi sekali. Hari tu macam kurang sedap. Kita try lagi sekali. I'm giving you another chance to prove that your cendol is still semua. Okay. Patah doh. Siapa doh patah? Patah pong. Patah pong. Patah pong. Patah pong. Okay, cendol Dogun. Banyak dah. Update. Kedai tutup. Sebab hari ni hari Jumaat, so banyak kedai yang tutup kat sini. Lepak coffee, oh sedapnya. Dah pergi sana patah terus patah. Belilah makanan sikit kepala lah. Beli lah. Takoyaki. Juga aku. Baik takoyaki for me. Itu dia pantai di Dungun. Ya, pantai Batu Putih, pantai Pasir Putih. Bukanlah, pantai White House. Pantai Teluk Lipat. Teluk lepas. Teluk Lipat. We change driver. Jadi kita pergi beli. Kita tak jadi beli takoyaki. Kita beli keropok Sri Sura. Yeah. Ini macam paling sedap lah aku kat Sura. Dekat Sura lah. Betul lah. Dekat Sura, Kampung Sura. So it looks like. Benar. Tinggi punya abang lu bawa. Ambil kau. Cak, ambil gambar dulu. Okay, dah sampai. Ni kereta-kereta siblingsnya. Marilah kita melepak di tepi pantai. I saw someone. Ini dah excited nak jumpa pantai. Wow. Assalamualaikum. Mancing ni kepuk. Oh, pada aku pergi Sura kat. Ha? Ada. Ada dah ke? Diorang dah beli dah kepuk si Sura tu. Mari. Hai. Dah kat mana ni? Alah. Pantai best ke? Tengoklah sini. Peace. Tengok sini Zati, peace. Sufi, mana mak kamu? Hei. Ingat awal mana? Tengah healing rupanya. Ingatkan kat mana tadi? Miau. Okey. Ya Allah. Musyid. Allah. Wah, cantiknya. I miss laut so much. I miss pantai so much. It's pretty. Subhanallah. Tengok dia tinggalkan kita ya. Tapi kita tinggalkan kita. Oh. Review by husband. Oh. Apa rasa? Sedap. Mancing Abang Long. Ini satu. Dua kat sana. So ada juga satu lagi kat sini. Tiga. Hi handsome.
Sheldon Cooper. Mana ada dalam ni banyak. Ni ada yang kecil tak tu? Ya Allah, Daniel tengok sikit. Comotnya lah pipi kamu ni. Buset. Musyik handsome. Wah. Tipu. Berkumpul lah kau dengan Uncle Iman. Budak ni. Jom kita tengok apa yang dia tengok. Anak. Oh, inilah yang suami kita tengok. Nerneo. Cantik. Ada ketam. Mari. Ni, bekas. Tu bekas besar sikit. Ada ketam lagi tak? Nak punya nak Tengok. ni. Ni. Nak tengok. Nak. Bagi kita nak tengok. Tengok. Ni lah. Oh. Pegang yang elok. Lagi ketam. Ambil cepat. Tu dah bawa. Ni. Ambil. Nak ketam satu letak dalam ni. Dapat. Bersama Pak Langnya. Tadi cari ketam, sekarang tak tahu cari apa. Tu cari ketam oh. Hilang dah ketamnya. Tu. Ya, tu Tata berlakon je. Berlakon je Pak Lang tu. Masih nak try bapak panjang joran dia. Okey, dia nak casting. Okey. Aku tak nampak lah sampai mana. Sampai sana kot. Okey. Settle kah. Wow. Angin kuat sangat. Just taking our minds off works for a moment. Nikmatilah pantai dan angin sekejap. Tak payahlah ingat pasal dunia ni. Bukan dunia, pasal kerja. Tengok pantai, tengok laut, dengar bunyi ombak, rasakan angin-anginnya. Sebab we only have another about 12 minutes sebelum pulang. Tu satu. Tu anak dia. Okey. Gerak. Lah. Buat apa? Okey. Tengok. Okey apa? Oh, cantiknya lah. Angin sepoi-sepoi bahasa. Menolak rambut lah. Budak-budak main. Malam ni kita tidur kat homestay. Sebab sepatutnya tidur dekat rumah mertua, tapi rumah mertua punya air sudah habis. So kita tidur dekat homestay 1 malam saja. Lepas tu esok kita gerak terus pagi-pagi. Kita baru sudah mandi. Tapi mereka belum mandi lagi. Mereka lah masih busuk. Daniel dah mandi lah. Wah. Tengoklah Kang. Uish. Dah mandi je. Ambil air lah. Ni aiskrim siapa beli? Umi? Adik Ian. Kita nak try pizza kayu api. Pizza kayu api dekat Aluf Poyok. Tengok tu. Ini Aloha.
tahu lah, dah ingat lah. Macam lebih kurang je. 12 inch kan. RM30 satu. 8 slice. Kalau sini tak ada mesti. Pukul 8 slice. Berniaga dia. Ni tak suka pineapple. Tak suka pizza yang ada pineapple. Kalau ada pineapple not approved. Not approve. Bismillah. Not approved. Ini approved. Nanti je. Boleh lah. Okay. Nampak okey. Besar gini apa dia? 30. Tapi roti dia. Roti dia. Dia buat sendiri. Roti dia buat sendiri tapi bukan macam pizza pun. Balik kampung kita. Kampung Dungun. Dah maju ya Dungun sekarang ni. Ada 4 fingers okey. Ada 4 fingers, ada Sushi King, ada Zeus. Fingers, Sushi King. Ada Zeus Coffee kat belakang. Lepas tu ada Imat. Mana Imat? Tu Imat. Macam dah bergerak je. Asyik kenyek. Asyik kenyek. Dekat sana kena lalu titi ni. So masuk gambar. Banyak gila. Yang bawah.